AirAsia Group Berhad mencatat kerugian bersih RM953 juta bagi suku pertama tahun ini ekoran impak pelancongan yang terjejas pada bulan Februari dan Mac berikutan pandemik COVID-19. Pendapatan syarikat penerbangan tambang murah itu pula menyusut 15% kepada RM2.3 bilion. Dalam satu COVID-19 merupakan satu wabak yang bermula di Malaysia. Dan saya telah mendapat laporan awal bahawa dari segi cancellation atau pembatalan penerbangan yang kerap sekali, dan satu kesan yang agak memang kesan rakyat Malaysia ini sebab the Malaysia Selamat datang tuan. Ya. Okey, masih semua boleh duduk. Okey, terima kasih semua kerana hadir. Tidak dilupakan juga Datuk Muhammad Alif Hakimi selaku shareholder kita. Okey. Hari ini kita berkumpul untuk meneliti kedudukan terkini syarikat AirAsia. Seperti semua maklum, AirAsia telah beroperasi lebih 20 tahun sebagai peneraju syarikat penerbangan tambang rendah di Asia. Fokus utama operasi kita ialah kecekapan, keselamatan dan pengalaman penumpang. Saya ingin semak misi dan arah tuju yang sedang kita bawa. Betul. Misi kita jelas menjadikan syarikat penerbangan tambang rendah paling besar sekali dekat Asia. Serta mampu membawa semua orang tanpa kira latar belakang ke destinasi impian pada harga yang berpatutan. Misi kita pula menjadikan syarikat penerbangan yang selamat, mampu milik, tepati masa dan sentiasa mesra pelanggan. Kita bukan hanya menjual tiket, kita menjual kepercayaan dan pengalaman perjalanan untuk mereka. Selari dengan itu, pemasaran kini memberi penekanan pada penggunaan digital. Aplikasi AirAsia Super App, integrasi e-wallet dan sistem tempahan kendiri adalah strategi kita untuk memastikan pelanggan bukan sahaja terbang bersama kita, tetapi juga membeli, makan, bercuti dan berbelanja dalam satu ekosistem teknologi. Walau bagaimanapun, terdapat cabaran besar, antaranya ialah kenaikan mendadak kos bahan bakar global. Ini memberi kesan langsung kepada kos operasi penerbangan. Selain itu, persaingan seperti Scoot, Jetstar dan Malindo semakin meninggi. Ya Tuan, saya sangat setuju dengan apa yang dikatakan oleh Tuan Amar sebentar tadi. Dan ini memerlukan kita untuk bergerak terus ke arah pendigitalan proses. Pihak kami iaitu R&D kini sedang menguji automasi iaitu auto check-in, pintu boarding digital dan pemeriksaan keselamatan kecekapan tinggi untuk mengurangkan masa operasi dan menambah kepuasan pelanggan. Saya ingin menambah isu yang lebih luas, iaitu situasi ekonomi global yang tidak menentu seperti konflik geopolitik dan ketidakstabilan harga minyak yang memberi kesan kepada pelabur seperti saya. Kami ingin kepastian bahawa syarikat bukan sekadar bertahan tapi berkembang secara mampan. Saya mahu lihat strategi yang bukan sahaja berfokus kepada jangka yang pendek
tetapi juga kepada jangka yang panjang supaya keyakinan pelabur dan reputasi syarikat terus dipelihara. Tuan, saya ingin mengusulkan program entrepreneurship dalaman. Pekerja diberikan peluang melontarkan idea inovatif untuk menjimatkan kos dan meningkatkan perkhidmatan. Idea terbaik akan diberi ganjaran serta diuji di peringkat operasi sebenar. Dan juga tuan, ini bukan sahaja menjimatkan kos pihak R&D tetapi juga meningkatkan rasa memiliki dalam kalangan pekerja. Kita mahukan pekerja rasa mereka bukan hanya bekerja tetapi turut membina Asia. Sebagai tambahan, kita boleh melabur dalam syarikat pemula startup teknologi penerbangan. Startup ini dapat membantu kita untuk membangunkan sistem air prediction untuk meramal permintaan penumpang, pengurusan izin dan jadual penerbangan. Dengan itu, kita boleh mengurangkan penerbangan kosong, memaksimumkan pendapatan setiap penerbangan dan mengurangkan pembayaran setiap bahan bakar. Saya cadangkan kempen pemasaran bertemakan Travel Smart Travel Asia yang mana menekankan penjimatan bijak. Kita fokuskan kandungan media sosial, kerjasama influencer dan pelancaran kad keahlian Smart Fly Pass untuk pelanggan setia. Ini akan meningkatkan brand loyalty dan mengekalkan pelanggan dalam jangka masa panjang dalam syarikat kita ini. Saya menyokong usul-usul tadi, tetapi saya juga mahu jaminan bahawa kita menjaga reputasi dan tanggungjawab sosial. Asia perlu memperkukuh inisiatif CSR seperti projek komuniti, bantuan bencana dan keselamatan penerbangan. Ini penting untuk mengekalkan keyakinan pasaran dan pelabur. Jika syarikat menunjukkan nilai kemanusiaan, ketulusan operasi dan prestasi kewangan akan stabil. Kami sebagai pelabur akan lebih yakin untuk menyokong pembiayaan jangka yang panjang. Okey, kesimpulannya, Asia akan terus maju melalui inovasi digital, strategi pemasaran pintar, pembangunan bakat dalaman dan juga pemantapan hubungan pelabur. Kita bukan hanya mahu pulih selepas pandemik COVID-19 tetapi kita mahu bangkit lebih kuat. Okey, baiklah, kita akan susun plan tindakan berdasarkan daripada cadangan-cadangan yang telah dibentangkan sebentar tadi. Okey, saya rasa itu saja untuk hari ini. Terima kasih semua di atas kehadiran pada hari ini dan saya harap syarikat Asia kita ni akan maju untuk masa yang akan datang, insya-Allah. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum.